7 rahsia keamatan pasti anda tidak tahu. Berikut adalah beberapa rahsia yang kurang diketahui dan fakta menarik tentang keamatan. Pesta menuai yang disambut secara dominan oleh orang Kadazan Dusun di Sabah, Malaysia. 1. Peranan Bubu Hizan adalah dalam kerohanian. Bubu Hizan, seorang pendeta besar, bukan sekadar tokoh upacara. Dia memainkan peranan penting dalam berkomunikasi dengan dunia ruh semasa keamatan untuk menenangkan semangat padi Bambarayun, memastikan penuaian masa depan adalah banyak. 2. Arak beras bukan untuk minum sahaja. Tapai dan lihing, wain beras tradisional, adalah teras kepada perayaan, tetapi ia juga membawa nilai ritual. Pada zaman dahulu, persembahan wain beras dibuat kepada arwah sebagai tanda hormat dan terima kasih. 3. Unduk ngadau bukan sekadar beauty pageant. Walaupun ia kelihatan seperti pertandingan biasa, unduk ngadau adalah peringatan kepada Huminudun, gadis yang dipercayai telah mengorbankan dirinya untuk rakyatnya. Peserta dinilai bukan hanya pada kecantikan tetapi pada ketenangan, pengetahuan budaya dan kefasihan bahasa. 4. Bukan sekadar Kadazan Dusun menyambutnya. Walaupun berakar umbi dalam budaya Kadazan Dusun, keamatan telah berkembang untuk merangkumi pelbagai kumpulan orang asal di Sabah. Hari ini, ia adalah simbol perpaduan dan warisan dikongsi dalam kalangan banyak komuniti etnik. 5. Keamatan asal tidak melibatkan pesta awam. Dari segi sejarah, keamatan adalah ritual peribadi berasaskan komuniti. Perayaan berskala besar yang ditaja oleh kerajaan bermula hanya pada tahun 1960, apabila perayaan itu secara rasmi diinstitusikan oleh kerajaan. 6. Bambarayun Semangat Nasi. Ramai yang tidak menyedari bahawa keseluruhan perayaan itu berkisar pada semangat Bambarayun, yang dipercayai tinggal di dalam beras. Setiap bahagian upacara, dari menuai hingga menari, bertujuan untuk menghormati dan menjaga ini. Semangat yang memberi kehidupan. 7. Ritual suci masih dirahsia. Beberapa upacara, terutamanya yang dilakukan oleh pendeta tradisional, tidak ditunjukkan kepada orang ramai. Upacara ini melibatkan nyanyian dalam bahasa kuno dan dipercayai cukup kuat untuk mengganggu keseimbangan antara dunia fizikal dan rohani jika disalahgunakan.